Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dua lelaki ditahan bagi membantu siasatan berkaitan kes meletakkan kepala khinzir di sebuah kedai roti canai di Bandar Teknologi Kajang pada 11 Oktober lalu. Ketua Polis Daerah Kajang, Asisten Komisioner Nazrun Abdul Yusof berkata, kedua-dua lelaki berusia 35 dan 51 tahun itu ditahan pada 15 Oktober lalu. Beliau berkata, berdasarkan laporan, kejadian terbabit disedari pemilik kedai selepas melihat rakaman televisyen litar tertutup CCTV. Menerusi rakaman itu, terdapat dua individu yang tidak dapat dikenal pasti memakai baju berwarna hitam dan helmet hitam serta merah telah masuk ke dalam kedainya. Mereka kemudiannya telah meletakkan kepala khinzir tersebut di atas kabinet dan dapur roti canai milik pengadu. Nazrun berkata, siasatan lanjut masih diteruskan bagi mengesan dan mendapatkan bukti bagi kes ini. Tambah beliau, klip video berkenaan kejadian itu juga telah tular di aplikasi X yang memaparkan kejadian dua individu meletakkan kepala khinzir di sebuah kedai makan. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton hingga tamat. Berjumpa lagi di video akan datang.